kita mana? Sekarang kita di Elizabeth Quay. Ni Elizabeth Quay ni sebenarnya Elizabeth Quay ni melambangkan apa ya? Tak tahu. Tempat saja. Lah manusia yang datang kat tempat ni tapi tak tahu apa function. Research Kita di mana? macam estetik lah sikit. Elizabeth Quay. Sejarah dia. Kan masuk YouTube saya. Tahu. Akan masuk. Cepatlah ni. Elizabeth Quay ni adalah sebahagian daripada projek pembaharuan bandar ataupun Urban Renewal Project oleh Kerajaan Australia. Kos pembinaannya dianggarkan lebih kurang 440 juta Australian dollar dan telah dibuka secara rasmi pada tahun 2016. Nama Elizabeth Quay ni sendiri adalah bagi menghormati Ratu Elizabeth II dan juga merupakan lambang hubungan sejarah antara Australia dan monarki British. Struktur putih melengkung besar Elizabeth Quay ni dikenali sebagai Spandau Sculpture yang merupakan hasil seni oleh Christian de Vietri. Dan Elizabeth Quay Bridge pula adalah jambatan melengkung yang menghubungkan dua sisi Quay. Ni UI bapak besar dekat betul-betul city centre belakang Elizabeth Quay. Sebelah ni company Chevron, Ritz-Carlton. Ini adalah transport ferry dekat Elizabeth Quay. Kat mana? Sekarang aku bergerak ke London Court. Sabar. London Court? London Court. Last day dekat Perth, kita orang jalan-jalan dekat main attraction dekat bandar Perth, iaitu London Court. London Court ni diiktiraf sebagai tempat warisan oleh Kerajaan Western Australia dan ia juga dimasukkan dalam State Register of Heritage Places pada tahun 1996. Dia merupakan salah satu landmark pelancongan penting dekat Perth. Jadi ramailah pelawat yang datang ke sini untuk bergambar disebabkan reka bentuk yang unik. Dekat sebelah London Court ni adalah High Street Mall yang jual barang-barang branded. So sebab aku rasa barang branded dekat Australia ni macam lagi mahal daripada Malaysia, so kita orang jalan-jalan je lah. Sekarang on the way pergi parking daripada Hay Street. Masuk dalam. Apa? Jom. Seorang pakcik telah dilanggar kerana sibuk nyanyi. Ada lagi 10 minit. Okay guys, ada lagi 5 minit.
belum sampai ke parking. Dekat sebelah kiri ni adalah bangunan yang dikenali sebagai The Perth Mint. The Perth Mint ni adalah sebuah kilang shilling dan penapisan emas yang ditubuhkan pada tahun 1899 oleh kerajaan British semasa zaman Gold Rush di Australia Barat. Tujuan dia adalah untuk menukarkan emas yang dilombong di Australia menjadi shilling emas rasmi dan juga gold bar. Sekarang, status kilang ni adalah milik penuh kerajaan negeri Western Australia dan beroperasi sehingga hari ini. Ia juga diiktiraf sebagai salah satu pengeluar jonggong emas terbesar dan paling dipercayai di dunia. Untuk siapa yang datang ke Perth dan nak beli souvenir, bolehlah datang ke Megapest Products yang terletak di Malaga. Lebih kurang dalam 30 minit daripada Perth City kalau drive. Sebabnya dekat sini ada banyak souvenir yang diorang produce sendiri daripada kilang diorang ni yang bersebelahan dengan kedai ni. Owner dia adalah Singaporean yang dah 30 tahun duduk di Australia dan diorang pun dah jadi permanent resident Australia. So semua souvenir diorang ni mostly diorang custom made dan buat sendiri. So souvenir dekat kedai Megapest Product ni korang tak akan jumpa lah dekat kedai-kedai lain dan memang boleh nampak kualitinya berbeza dan lebih cantik daripada kedai-kedai dekat Fremantle and so on. So lepas shopping souvenir, kita orang pun singgah untuk makan di Charcos Flaming Chicken. Charcos Flaming Chicken ni antara kedai yang recommended and famous lah among Malaysian. Tapi bagi aku, kalau korang datang sini, aku recommended untuk order lamb rib sahajalah instead of chicken. Chicken bagi aku biasa-biasa je. Lamb rib memang best. Food. Review makan. Sangat berkuah sapi. Sedap. Very delicious. Sekarang kita di Mondo Nugget. Nugget. What? Mondo Nugget. Cuaca dah mulai panas sebab nak masuk spring. ATM bergerak kita sudah masuk ke dalam. ATM bergerak sudah masuk ke dalam. Tak apa. Yang penting duit dia sentiasa ada. Lapar. Lapar? Okay, lapar ya. Full. Itu kanak. Mondo Nugget pada asalnya adalah bisnes family yang ditubuhkan oleh keluarga Alfonso Romeo yang berhijrah daripada Calabria, Itali ke Australia pada lewat 1980-an. So first diorang buka adalah dekat Perth. Tapi sekarang kilang dia dah berpindah ke Swan Valley daripada tahun 2005. Resepi asal nougat ni adalah daripada resepi tradisional Itali. Tapi bila dah pindah ke Australia, diorang pun customize lah ikut cita rasa Australian.
all sweet, it's not savoury, okay? We have 3 different ranges, okay? Range number 1's in front of me, range number 2's on the little green truck, range number 3's underneath the clock tower, okay? So we will be trying from range number 1 today, okay? So range number 1 consists of 7 flavours, which are broken down into crunchy and soft. There is only one crunchy flavour, which is vanilla. The rest of them are soft. So you have vanilla, you have lemon, apricot, chocolate, orange, cherry, cappuccino. They are all an almond and honey base. So vanilla is almond and honey by itself. The others are almond and honey with flavouring. Who would like to start? What would you like to try? Cappuccino. You would like cappuccino? Absolutely. Try chocolate. Yes. My pleasure. What would you like? I'll take orange. Orange? Absolutely. There you go. Thank you. What would you like, my friend? Lemon. Absolutely. There you are. My pleasure. And what I'll do is I'll give you just one vanilla as well, so you can try the vanilla by itself. And I'll give Sekarang kita berada di Margaret River Chocolate. Kita nak borong coklat bawa balik. Macam mana ni? Margaret River Chocolate. And back to my mom gonna be like, where are we? Around 30 minutes daripada Perth. Sini ya. Benar. Betul ke? Betul ke? Guys, kita sekarang kita dekat Clubhouse. Hey guys, kita di Blue Boat House for the second time. Semalam dah datang tapi ramai sangat, malu nak ambil gambar. Sekarang kita on the way ke Kylie's. Kylie's apa? Kylie's Fish Cafe. Kylie's Fish? Fish Market. Fish Market Cafe.
Joe's Fish Shack. Wah, siap. Malaysian bersepah guys. Kailis, semua nak pergi Kailis. Satu Malaysia. Satu. Orang Malaysia semua pergi Kailis ikut template. Kita harus pergi ikut template. Aktiviti terakhir sebelum kita orang wrap up percutian ke Perth adalah dengan melawat salah satu taman bandar terbesar di dunia, iaitu Kings Park. Kings Park and Botanic Garden ni merupakan antara taman bandar atau city park terbesar di dunia. Luas dia kira-kira 400 hektar, lebih besar daripada Central Park di New York. Sekitar 2/3 kawasan Kings Park masih kekal sebagai hutan semula jadi yang melindungi flora dan fauna asli Australia Barat. Ia terletak di sebelah Swan River, hanya 5 minit je daripada Perth City. Daripada atas Kings Park ni, korang sebenarnya boleh nampak the whole city of Perth. Waktu terbaik untuk datang adalah pada pagi ataupun masa sunset. Tapi kalau nak cerah sikit, before sunset tu datang lawa sikit. Dekat Kings Park ni ada Botanic Garden yang menempatkan lebih 3,000 spesies tumbuhan asli Australia Barat. Dan antara yang paling famous adalah kangaroo paw yang merupakan bunga ikonik di Western Australia. Tapi sebab aku datang lambat, aku tak sempat cari kat mana kangaroo paw ni. Dekat Kings Park ni juga, setiap tahun pada bulan September akan ada Kings Park Festival untuk meraihkan musim bunga dan keindahan flora tempatan. Selain daripada tu, ada juga State War Memorial dekat dalam Kings Park ni bagi memperingati askar Australia yang gugur dalam peperangan. Jadi Kings Park ni sebenarnya bukanlah sekadar taman, tapi ia juga menjadi simbol cinta rakyat Perth terhadap alam semula jadi dan warisan tempatan.